Dalam banyak-banyak trip yang paling aku nak elakkan sekali adalah trip macam ni, geng. Sebab apa, geng? Sebab kembang bicep kita kena full time, full jig daripada pagi sampai ke petang menggunakan jig 100 gram hingga 120 gram. Sebab perjalanan ni jauh dan kawasan pun agak dalam. Kebetulan orang aku ni dia cancel trip sebab dia ada urusan, jadi ada 1-0 dan orang aku ni dia pelawa untuk aku masuk. Dan disebabkan aku lama dah tak pergi trip jigging ni, jadi aku pun join lah. Dapat 1 ataupun 2 tahun satu kali pun tak apa dah. Seperti biasa untuk trip ni perjalanan sesudah subuh terus kita akan pergi ke spot sebab perjalanan jauh dan kita breakfast di atas boat lah. Jadi breakfast tak makan nasi lemak ni, kita makan durian, geng. Layankan video ni, geng. Lupa ke mesin. Aduh. Alhamdulillah. Awak sebab tali tak kasar. Kalau tali kasar kamu cuba pukul. Pan dulu. Dia duduk kat kali hujan lah tu. Mepang tu. Yang bagi lagi. Oh, meletup. Yelah, macam nak naik kan? Janganlah. Bala sekali Merah terus. Apa dia nak naik tu? Allah dah. Dia makan sekarang lagi. Okey, lama. Merah menyala. Tu lama. Oh. Ini bawa baca. Dah isi pahit ni. Kelak ni. Dah ni. SM store tu. Gila. Strawberry. Ikan gila. Kena badai. Ada, okey tu. Kena ada. Timbul dah, tak ada masalah dah. Tak ada masalah dah. Dia timbul dah. Ha, kalau awak tali kasar tadi kau suruh pogoh ke. Mu tadi aku tak tahu ikan. Ni sebab atas ni. Oh, mak sikit dah. Alhamdulillah. Sikit. Buka tu. Ekor. Ah, semulut mu settle dah. Tu video tu rakam lah. Ya. Bagi dekat rambut dia tekan balik. Nampak kilat ah. Kacang juga. Oh lah, kacang juga. Tadi boleh ada tinggi. Lama sangat apa je? Ha? Lama sangat apa? Ni tinggi. Ke bawah tak? Oh, tarik kan? Ha. Ya. Ni dah. Jampi sikit. Putih. Oh, takkan semua dia. Kau duduk elok. Gelong. Ya, balik. Macam mana garik perut dia bau. Oh, kita luncur. Tak ada. Ni lari lah. Jadi Alhamdulillah ada juga AC. Putus, lokor, masuk unjang, usah dikenang, geng. Benda yang dilepas. Kebetulan sekarang ni Tenggiri di luar musim memang agak payah sikit. Kena kerja 2 kali ganda. Ada juga AC. Alhamdulillah.